Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang kita bila sebut pasal takwa mesti terbayang orang yang jubahnya labuh, cakapnya lembut atau ibadahnya nampak hebat. Memanglah tu semua bagus, tapi sebenarnya takwa ini lebih dalam daripada penampilan luar kita. Takwa ini sebenarnya keadaan hati kita sejauh mana kita sedar yang Allah ini sentiasa ada dengan kita dalam setiap benda yang kita buat. Senang cerita, takwa ini adalah rasa tanggungjawab kita kepada Allah. Bukan masa dalam masjid sahaja, tapi masa kita tengah kerja, masa tengah urusan bisnes atau masa buat keputusan besar. Orang yang bertakwa ni bukannya malaikat yang tak buat salah terus, tapi dia adalah orang yang paling berhati-hati supaya tak melanggar batas yang Allah dah tetapkan. Sebab tu dalam bulan Ramadan takwa kita dilatih melalui puasa. Bayangkan benda yang halal macam makan minum pun kita boleh tahan siang hari semata-mata sebab taat kepada Allah. Kalau kita faham konsep takwa ini dengan betul, kita akan insya-Allah jadi manusia yang lebih jujur, amanah dan berakhlak. Jadi, jom kita cari makna takwa yang sebenar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.